Okey Akila, Akila pernah tak rasa bersalah spend sesuatu dengan rasa bersalah lah? Weh, pernah selalu je. Kalau Kila beli benda yang RM20 pun, Kila akan fikir macam, weh, benda ni perlu ke tak? Hi guys, welcome back to our podcast, Girl Math Problem. We're big thinkers, big solver. Okey, hai korang. Hai, saya Hani dan ni Akila. So hari ni kita orang akan bincang topik yang macam biasa, isu pasal perempuan. And topik pada hari ni sangatlah related dengan kita sebagai perempuan. Sebab apa? Berbelanja tanpa rasa bersalah. Betul. Kalau korang selalu rasa bersalah beli benda untuk diri sendiri, ini episod untuk korang. Okey Akila, Akila pernah tak rasa bersalah spend sesuatu dengan rasa bersalah lah? Weh, pernah selalu je. Kalau Kila beli benda yang RM20 pun, Kila akan fikir macam, weh, benda ni perlu ke tak? Samalah macam Hani, ataupun sama juga dekat perempuan-perempuan kat luar sana kan. And then dekat sini lah Girl Math tu, kita punya pemikiran Girl Math, kita akan justify, alah beli skincare je, beli kopi je. Sedangkan benda tu kadang-kadang keinginan je, bukan keperluan. Betul. Girl Math ni sebenarnya reward system. Macam apa yang kita, macam bila kita penat, kita deserve benda yang best. Kita mesti beli benda-benda yang best, beli benda-benda yang apa yang kita nak. Faham tak? Benda tu kadang-kadang simple je, macam skincare ke, kopi ke, apa benda ke. Tapi kita beli benda tu sebab dia small thing, tapi dia bagi big impact besar kat kita, macam boost kita punya energy dengan mood. Tapi Girl Math ni sebenarnya bukan boros ya. Dia prioritize. Macam tu lah kita kena pilih. Kita kena pilih ada keperluan, ada kehendak. Contohnya macam kita beli kopi. Kadang-kadang kopi ni tak boleh dah minum hari-hari sebab manis kan, and then it's not good for a woman. Tapi macam Hani cakap pada awal tadi, if we think that, contohlah masa hari tu kita tak ada mood, and then we started to buy the coffee, and then we feel like macam, oh, I get the energy, I get the mood because of dapat energy tu balik sebab beli betul, kopi. Betul? Kita just kena decide macam benda ni worth it ke tak. Macam benda kecil tapi buat kita rasa smooth. So itu sebenarnya macam investment lah. Betul. Dia macam asalkan tak lari bajet, tak lari daripada kemampuan kita, boleh je lah kita beli. Sebab macam mana pun Girls Math ni kena ada otak. Janganlah membazir, jangan boros. Kadang-kadang apa yang kita beli ni sebenarnya mindset je. Kita memang ada self-worth kita sendiri. So macam dulu masa Kila kecil-kecil, masa Kila sekolah lah, ayah Kila dah diajar daripada kecil, hari-hari ayah akan bagi RM10 duit sekolah. So RM2 Kila kena simpan. So esok tu ayah akan minta, mana RM2? Sebenarnya ayah tak nak pun RM2 ni, tapi ayah akan macam, ayah mestilah nak kita tak boros, pandai berbelanja. So RM2 ni akan tambah untuk the next day. So ayah akan tambah lagi RM8. So macam kita tak boros. RM2 ni simpan. Macam tu. Betul lah. Dekat situ cara ayah Akila sebenarnya dia nak ajar Akila bahawa sebenarnya we can spend, kita boleh beli apa yang kita nak, tapi we need to learn how to use it is in a good way, dalam cara yang betul, bukan menghabiskan. Contoh kalau kita dapat 100 pun takkan kita nak habiskan 100 dalam satu masa kan. Sebab tu lah kita dekat kena pandai sini berbelanja lah. Betul. So dekat sini betul lah orang kata Girl Math ni kena ada value diri sendiri. So kita akan tahu dekat situ mana kita nak spend, mana kita nak cut. Betul. Self care ni bukan luxury sebenarnya. Benda ni macam maintenance. So bila kita beli barang untuk diri sendiri, kita tak boleh rasa bersalah dan kita tahu kemampuan kita. Apa yang kita nak beli tu, kita tahu benda ni kemampuan ke, keinginan ke, kita tahu. Macam tu. So dekat sini lah orang kata Girl Math ni sweet sebenarnya. Sebab apa? Kita gunakan benda-benda tu yang keinginan kita tu kadang-kadang untuk jaga mindset kita, jaga mental kita, and macam contohnya kita beli makeup to make us confident lah. Bukan tu impress lelaki saja tau. Betul. So, okay, untuk listeners yang tengah struggle self-love dengan budgeting ni, so tips dia apa Hani? Okay, for the first one, jangan rasa bersalah dengan benda-benda yang korang spend, because we deserve a new thing, we deserve a small thing, even though benda tu macam lari sikit tapi dia tak boleh lari banyak lah. Betul. So yang kedua ialah jangan overspend dan kita tahu limit kita. Limit kita macam apa yang kita nak, apa yang kita nak beli semua, kita tahu yang kita ni
Jangan boros. Betul. Yang ketiga, gunakan GirlMate ni sebagai tools, bukan alasan untuk kita beli apa saja. Macam berbalik pada Akilah cakap, jangan boros. Jangan FOMO sangat. Selagi you boleh balance dua-dua, self-love and budgeting ni, hidup ni memang rasa lagi best and lagi happy sebenarnya. Betul. So, for wrapping up of our topic today, gunakan GirlMate ni untuk empower diri, bukan alasan untuk boros dan mencari alasan lah untuk boros. Gunakan GirlMate kita untuk empower diri dengan benda-benda yang keperluan saja, bukan keinginan. Betul. Belanja untuk diri sendiri ni tak salah sebenarnya, asalkan bijak dengan dalam kemampuan. Macam tu. Dalam pada korang self-love and budgeting, self-reward diri sendiri tetapi dalam bajet. Korang kena ingat, self-love and self-care tu penting. Tak salah untuk beli skincare yang mahal-mahal, tapi kita tahu kemampuan kita. So kadang kita beli benda yang kecil pun kita rasa macam dah cukup berbaloi sebenarnya. Jangan senang kata lah, kalau duit tu cukup untuk beli harga barang RM2, dan belilah barang harga RM2. Ini duit ada barang untuk RM2, sibuk nak beli dia. Macam Kila cakap lah, janganlah FOMO. Ni semua benda nak FOMO, lepas tu tak cukup duit, lepas tu berhutang. Nak lawa tak salah, tapi jangan berhutang tau. Betul. So at the end of the day, GirlMate bukan sekadar macam kira-kira saja. It's a mindset lah sebenarnya. So mindset untuk sayang diri, jaga diri, ada limitation untuk diri sendiri. Alright guys, thank you for watching our video. Don't forget to subscribe, like, share and comment. See you in the next episode. Bye!